Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Iman Zahia selaku wartawan Studio TV PSS SK Sultan Ismail II ingin membawakan anda serotan aktiviti sekolah sepanjang minggu ini. Dimulakan dengan majlis pelantikan pemimpin muda yang melibatkan seramai 175 orang murid, terdiri daripada unit pengawas sekolah, unit pengawas PSS, unit SPBT, unit PRS, unit pengawas sudah, pengawas RMT serta ketua dan penolong kelas. Majlis ini bertujuan melahirkan murid yang berdisiplin, keyakinan serta mampu memimpin rakyat sebaya dengan penuh tanggungjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Safah, wartawan TV PSS kini berdidik Dewan Sultan Ismail II sempena Majlis Pelantikan Pemimpin Muda bagi tahun 2026. Majlis ini diadakan bertujuan melantik murid-murid terpilih sebagai pemimpin muda sekolah yang akan membantu pihak sekolah serta menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan sebaya. Okey, bersama saya sekarang Puan Cik Hanuni binti Cik Ali, KPP Unit Sekolah Jenika Sektor Pengurusan Sekolah JPN Kelantan. Okey Puan, yang pertama, apakah perkara paling menarik yang Puan lihat sepanjang majlis berlangsung sebentar tadi? Okey, waalaikumsalam adik. Apa yang saya tengok tadi, majlis sangat-sangat bermanfaat. Yang mana pemimpin-pemimpin muda ini sangat komited dengan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Keceriaan jelas nampak di wajah pemimpin-pemimpin muda SK Sultan Ismail II. Okey, baik. Yang seterusnya, pada pandangan Puan, apakah kepentingan pelantikan pemimpin muda di peringkat sekolah rendah? Kepentingan? Ya. Di setiap sekolah perlu ada pemimpin muda. Melalui pemimpin muda, maka akan terjagalah peraturan, akan terjagalah keselamatan murid-murid ini kerana tanggungjawab yang diamanahkan oleh mereka dan dipertanggungjawab kepada mereka oleh pihak sekolah akan sama-sama ditangani bersama. Okey, yang terakhir, apakah harapan dan nasihat Puan kepada murid yang dilantik sebagai pemimpin muda? Okey. Nasihat saya kepada pemimpin muda, jadilah seorang pemimpin muda yang penuh dedikasi, berintegriti dan sangat-sangat berketerampilan untuk menjadi pemimpin muda yang baik dan cerdik. Okey, baik. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okey. Saya Tengku Safah melaporkan dari Dewan Sultan Ismail II. Kembali ke studio. Seterusnya, turut berlangsung Majlis Perasmian Sudut Pendidikan Islam dan Bahasa Arab yang diserikan dengan penglibatan aktif pengawas surau serta imam muda sekolah. Sudut ini diwujudkan sebagai ruang pembelajaran interaktif bagi menyamai nilai keagamaan dan memperkukuh penguasaan bahasa Arab dalam kalangan murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Turun Zahid. Sekarang saya berada di Majlis Perasmian Sudut PI dan Bahasa Arab. Jom kita saksikan apa yang ada di sudut ini. Hadis. An Abi Najib Al-Badil bin
سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kembali ke studio. Menutup liputan minggu ini, mesyuarat PIPG telah diadakan pada Khamis yang lalu sebagai platform perbincangan dan kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa demi kecemerlangan murid. Keseluruhannya, aktiviti sepanjang minggu ini jelas menunjukkan komitmen tinggi warga sekolah dan dalam membentuk sahsiah murid serta memperkukuh hubungan komuniti sekolah. Itu sahaja laporan untuk liputan minggu ini.